Ramai orang hari ini belajar income daripada rumah. Buat bisnes online, dropship, COD ataupun agent reseller. Kita seronok bila order masuk hari-hari. Tapi kalau simpanan ni tak rancang betul-betul, untuk bisnes kita takkan nampak. Inilah sebabnya ramai peniaga online mula alihkan hasil untuk bisnes mereka kepada emas. Okey, emas ni tak cair macam duit tunai. Jadi kurang risiko kita shopping tanpa sedar. Dekat dalam bisnes, kita memang boleh buat duit harian, mingguan, malah ada juga yang closing beribu-ribu dalam satu hari. Emas ni pula tak perlukan ilmu teknikal. Tak perlu macam kita nak pantau saham ataupun kripto. So, peniaga boleh fokus pada jualan, marketing, customer service dan dalam masa yang sama, simpanan kita akan tetap bertahan. Public Gold ni sediakan platform simpanan emas fizikal yang sangat-sangat mudah. Keuntungan bisnes kita boleh terus convert pada emas sama ada untuk simpanan masa depan, modal emergency ataupun kita target long term macam 50 gram, 100 gram ataupun 250 gram. So, kalau tuan puan adalah peniaga online dan nak pastikan untung bisnes tu tak mengalir keluar macam tu saja, mula simpan emas sekarang. Boleh isi borang CM dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-tuan mulakan simpanan emas hari ini.